berikan tepukan yang paling murah untuk her first showcase. So kita akan jadi sejarah kita yang pertama buat untuk Nadira, satu showcase berbayar, and perjalanan ni nampaknya dah sukses tapi belum habis lagi. Kita harap sampai ke hujung sukses. The second one, thank you Dato' Nana from Usanita Entertainment for this collaboration dengan Mas Tim sebagai rakan strategik. Banyak lagi benda yang kita rancang yang kita akan announce soon. The second one akan ada lepas ni. I hope this project previously Mas Tim pernah buat benda yang berkaitan dengan muzik lah. Contohnya 2017 kita pernah buat OP and Hafiz Hamidul di Istana Budaya, tapi kita dah macam lama tertinggal. So I hope after pandemic kita lebih aktif untuk support local scene untuk bawa pergi ke dalam negara ataupun luar negara. Tak nak cakap banyak, thank you again. Doakan projek ni sukses. At this point, I am so happy for every single progress yang ada dari segi kerjasama rakan strategik Usanita, Nadira yang memberi sokongan penuh, kepercayaan and komitmen yang penuh. Thank you from Rocket Fuel juga, Prem and Kirin yang sangat membantu, and daripada Huge, Tatan semua. So tak nak cakap banyak, thank you so much semua. Terima kasih kita ucapkan kepada Sean Amir untuk Mas Tim untuk tahun 2015 dan 2022. Mereka juga adalah di antara pengancur untuk konser Rosa. Jadi pastinya An Evening with Nadira ni akan menjadi sesuatu yang cukup luar biasa, insyaAllah. Dan mungkin kita boleh dengarkan daripada CEO Usanita Entertainment. Before that, congratulations kerana Usanita sendiri telah pun melancarkan UTV pada April 2025. Tapi kita nak tahu juga kenapa sebenarnya memilih Nadira untuk dijadikan sebagai the first konsert di bawah Usanita Entertainment. Dengan ini dipersilakan CEO Usanita, silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. And first of all, thank you so much Nadira kerana orang kata sudi bekerjasama dengan kita dalam showcase yang pertama. Because I rasa kita mulakan Usanita Entertainment ni sebenarnya dengan benda lain. Tetapi apabila kita lihat entertainment ni dah menyeluruh dan mereka adalah wajah-wajah juga yang selalu menghiburkan program dan majlis Usanita, so saya rasa showcase ni adalah satu platform untuk Usanita Entertainment ketengahkan lagi artis-artis yang orang kata menjadi pilihan kat luar sana. So for the first kita dapat buat showcase Nadira ni because kita rasa momentum persembahan daripada AJL yang baru hari tu, and then dengan orang kata back to back lagu Meriah Lain Macam bersama Hero Saini yang dapat sambutan, dan 1.1 billion viewers di platform media sosial dan juga YouTube. So I rasa ini showcase yang sangat ditunggu and orang belum puas lagi dengan Nadira. So I dan juga Mas Tim, kita rasa this is the first yang jomlah Sean, we do it for Nadira and Hil, and kita tak nak buat lagi mereka bersama sebab mereka dah back to back daripada bulan Ramadan dan juga Raya bersama. So we try to pisahkan mereka and they have their own slot. On 30 is Nadira and on the 31st is Hil. And thank you so much again because this is their both, saya rasa mereka punya berbayar showcase yang pertama yang dianjurkan, yang dibuat oleh pihak Mas Tim dan juga Usanita Entertainment. Jadi terima kasih banyak kita ucapkan kepada CEO of Usanita Entertainment di atas kolaborasi yang cukup hebat bersama dengan Mas Tim. So definitely ini dia Nadira Zaini. You bukanlah bintang baru. Sebenarnya you telah pun berada dekat platform ataupun industri muzik ni dah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun namanya. But this is your first ever showcase untuk An Evening with Nadira. 300 komen melalui poster you saja. Ada yang cakap, "Zip, baiklah sold out, aku dapat lot 10." Ada yang minta, tolonglah hari kedua tak dapat sold, tadi dah sold out ni. Tiket dalam masa 3 minit, sold out. Ada yang cakap error, ada yang sedih, ada yang meraung. Itu adalah di antara penangan untuk Nadi sendiri, iaitu fan club Nadira. Tapi mungkin Nadira sendiri boleh kongsikan juga bersama dengan kami perasaan apabila diusulkan untuk An Evening with Nadira. Silakan Nadira. Okay, Assalamualaikum semua. First of all, saya nak ucapkan ribuan terima kasih
kepada rakan-rakan media kerana sudi hadir hari ini, dan terima kasih juga kepada Usanita dan juga Mas Tim kerana sudi bekerjasama dengan Nadira untuk menghasilkan showcase yang pertama. Buat pertama kalinya buat Nadira ni adalah satu anugerah yang terindah, satu benda yang saya impikan sejak dari dulu lagi. Bertahun-tahun juga saya perjuangkan untuk menjadi seorang anak seni, dan alhamdulillah ini membuahkan hasil. Dan saya nak ucapkan juga minta maaf banyak-banyak kepada peminat-peminat atau penyokong-penyokong saya yang tak dapat beli tiket pada sold out sebab seat pun beli minit kan. Tapi apapun, insya-Allah lah kalau ada rezeki untuk saya buat lagi showcase, insya-Allah mana tahu boleh berdapat kerjasama lagi dengan Sanita dan juga Mas Tim, insya-Allah. Untuk fenomena Nadira, yes, saya rasa macam dia terlalu back to back. Macam lepas dia. Alhamdulillah, kalau satu hari tu saya rasa boleh pergi pulun sampai 3 hingga 5 job untuk menyanyi. Kalau daripada Putrajaya tu boleh patah balik pergi Pulau Pinang, ada yang sampai pergi ke Sabah dengan Sarawak dan sebagainya. Tapi mungkin Nadira lah kan, fenomena ini pasti menyebabkan anda bersedia untuk an evening with Nadira. Mungkin boleh kongsikan juga persediaan. Macam mana dia tahu? Sebab job sama. Job sama. Betul, 30 hari bulan 5 ni, penangan dia macam mana persediaan untuk an evening with Nadira tu? Adakah mungkin seminggu sebelum tu tak boleh ambil job ke? Ataupun mungkin limitkan job ke? Silakan. Dari segi persiapan macam biasalah, saya akan buat persiapan yang lebih sikit lah. Sebab kita bukan satu lagu, tapi kemungkinan ada 10 lagu yang akan saya nyanyikan pada malam pula, pada an evening with Nadira nanti, insya-Allah. Apapun kita tunggulah macam mana. 3 minit wah. 3 minit wah sold out. Kenapa lah tak buat seminggu terus macam back to back. Tapi 3 minit, perasaan Nadira silakan. Of course, memang sangat-sangat teruja. Bila saya dapat tahu 3 minit tu dah sold out, saya rasa macam ya Allah, betul ke ni? Kan sebab first tu saya tanya manager saya cakap ada ke orang nak datang? Kan walaupun seat tu limited, saya masih lagi orang kata negatif saya punya thought lah. Saya rasa macam adik korang nak datang tengok saya. Tapi bila saya difahamkan oleh manager saya, dia cakap dah sold out. Saya rasa macam nak nangis pun ada. Syukur tu Allah saja yang tahu. Dan it's a good start untuk saya. Betul. Bukan lagi kita siap ada special edition. Itu juga mendapat sambutan yang cukup-cukup hebat sekali. Tetapi bercakap berkenaan dengan susunan muzik, susunan lagu, dan juga mungkin boleh juga sharekan bersama dengan kami, adakah strategi tertentu untuk an evening with Nadira? Nak start dengan lagu apa? Nak mulakan dengan lagu apa? Mungkin juga akan ada penampilan istimewa daripada artis-artis ataupun selebriti yang lain. Silakan Nadira. Saya mungkin lagu-lagu yang saya akan nyanyikan ini adalah lagu-lagu yang berkaitan dengan perjalanan seni saya. Bagus kita nak cakap lebih surprise. Itulah kita pula nasib baik dan media Kalau nak fight kan, lagi-lagi nak si depan. Maaf cakap dek, kita kena battle, takut lambat, tak dapat. Jadi sekarang ini kita akan berikan peluang kepada anda semua. Anda kata anda mempunyai sebarang pertanyaan ataupun soalan yang ingin diajukan kepada Nadira, ataupun mungkin kepada Datuk Nana ataupun Sean Hamid sendiri, anda boleh saja untuk berbuat demikian. Relax je. Hari ini kita slot santai-santai, lepak-lepak. Tapi sikitlah Nadira, alang-alang dah hujan. Kita ni sebenarnya nak Nadira tambahkan lagi hujan supaya awan bertepuk tangan. Masya Allah. Silakan Nadira sikit. Dah air kancing Okay. Tergamanya kau bertanya di manakah kita? Tergamanya kau masih bertanya kemanakah kita? Kau yang menghancurkan dan kau sendiri mempersoalkan, sedang kau tahu kita bukan lagi kita.
Okay. Jadi Usanita masih memang tak ada perancangan untuk tambah satu lagi malam tu macam mana, dan boleh kongsikan orang kata capacity aerospace tu berapa yang tiket yang dijual? Because capacity tu tak terlalu besar, hanya ada dalam 300 pack sahaja, and kita akan, orang kata Sean melihat jugalah kan, tetapi bila kita tengok dalam masa 3 minit je dah habis, and yang the best part is ramai lagi yang call pihak pengurusan Usanita di office tanya boleh tak nak dapatkan tiket, ada tak lagi tiket untuk kita nak beli, cakap memang tak ada. And actually we are planning untuk menambah satu lagi hari, tetapi kita masih lagi orang kata berbincang jika orang kata kalau jadi keperluan, sebab memang ramai yang telefon dan memang ramai yang meminta untuk ada dah lagi tiket dan persembahan Nadira. So we will announce on digital very soon dekat digital platform kita lah. Okay, to be honest, hari ini sehingga saat ini we have intention, kalau nak cakapnya hari Ahad tu lah kot, sebab dia lagi big stage, so Nadira mungkin, so kita tengah mengira cost and everything. Itu benda pertama. Okay, benda kedua, masih belum dapat capai kata putus lagi. Tapi surprise-nya, saya dapat DM daripada Singapore, admin masking kan dekat IG Brunei, tolong dapatkan 2 apa benda semua kan. Sebab ni kan projek try and error, kita tak pernah tahu benda ni akan jadi okay. Faham tak? Untuk test water ni kan, tak kira-kira friend. And I lupa tadi nak kredit Acap, thank you so much sebab komunikasi dengan Acap untuk menjayakan benda ni. Tadi I tak nampak Acap. Okay, silakan. Hai, Wafa dari Malaysia. Mungkin untuk Syah atau Datuk Nana menjadi orang kata penganjur pertama yang membuka tangan untuk Nadira dengan konsep yang showcase pertama dia. Di kala mungkin orang lain tak berani lagi kan. Dan sold out dalam masa 3 minit pula tu. Mungkin apa orang kata pandangan ataupun sikap melihat pada situasi ni kan. Ada tak menyesal lah buat kat news untuk buat Z lah macam tu. To be honest, sebenarnya cadangan tu dah diberi pada Sean sebenarnya. Tetapi bila Sean kata tak apalah tu, kita try dulu kat sini, dia test water. Saya dah kata dah, cadangan pertama saya adalah Z, sebab saya tahu momentum Nadira yang memang sekarang ni orang tengah hype dan memang orang tengah nanti because orang selalu nampak persembahan dia selalu sekejap, pendek. So this is the first showcase yang dia akan nyanyikan 10 lagu. So sekarang Sean macam menyesal. Kan Sean? Menyesal. But I can say benda ni intimate show. Bila intimate show ni orang akan rasa eksklusif. Faham tak? Dengan harga macam tu, I rasa penonton akan pulang dengan kepuasan, eksklusifnya dan intimate lah. Maksudnya you akan tengok macam mana Nadira. But apa yang kita boleh katakan, this showcase will be the memang akan jadi showcase yang lain daripada yang lain, dan kita janjikan this is a showcase yang paling best daripada Nadira. Wah, ada tema tertentu tak? Itu kena tanya, takut tersalah tema pula. Tema adalah lebih kepada tentang perjalanan seni saya. Itulah tema ni. Bagilah satu dua tajuk lagu. Satu lagu? Satu dua tajuk lagu. Salah satulah lagu yang saya akan bawakan, Kau di Hatiku. Sebab untuk peminat-peminat saya, penyokong saya, dia tetap dalam hati saya. Ada. Soalan seterusnya, silakan. Ya, ada dress code tak? Dress code. Dress code tak? Ada. Ya. Ada sama. Ada sama. Okay, soalan seterusnya mungkin? Ada tak? I nak tahu, mesti ramai di antara anda yang nak buat one-to-one interview bersama dengan Datuk Nana, Sean dan juga Nadira. Tapi mungkinlah yang terakhir daripada saya lah boleh tak saya nak dengarkan harapan daripada Sean, daripada Datuk Nana dan juga daripada Nadira sendiri untuk An Evening with Nadira first showcase ever. Silakan. Alright, from me Masti, harapan everything akan berjalan lancar, sukses, and I hope this is not the last one. Mungkin hari Nadira kita ada announcement next round ke kan.
semuanya lancar. Sebab selalu kan kalau kat Malaysia ni macam showcase, dia macam dah jadi semi concert dah tau. Sebab dengan music directornya, dengan LED-nya and everything, bersungguhnya tu, kesungguhan Mas Tim and Usanita and Nadira sendiri kan, kita dah dah duduk brainstorming semua. So harapannya semua orang akan terhibur balik and jadi satu showcase yang berjaya and kita boleh bawa ke tempat lain. Si ada MC, si ada bercendas. Silakan Dada. For Usanita Entertainment, of course ini adalah satu lagi platform yang saya rasa kita mulakan dengan showcase yang mungkin memang macam Syah cakap tadi, yang dia akan ditunggu-tunggu, yang akan dinanti-nantikan, and dan kita pun memang sangat bersungguh. And kalau kita ingat balikkan Syah, kita plan benda ni pun tak lama, and kita rasa bila kita tengok habis dalam masa 3 minit, itu sesuatu permulaan yang sangat baik, and we hope the showcase will be really sangat-sangat luar biasa, dan vibe dia will have something for Nadira, of course. Sebelum tu saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada penyokong-penyokong saya yang telah membeli tiket, dan semoga showcase ini akan menjadi satu kenangan yang terindah buat mereka yang dah membeli tiket And Evening with Nadira. Hopefully semuanya berjalan dengan lancar. InsyaAllah kalau boleh kita nak buat ada satu lagi. Kalau ada berpeluang, ada rezeki, insyaAllah. Kat overseas Itulah, dekat dalam komen tu ada yang tulis Kegamang kau jual 300 je lah Baik, jadi dengan ini berakhirlah sudah untuk sesi sidang media And Evening with Nadira. Ini kalau kita invite Nadi ni untuk bersama dengan rakan-rakan wartawan kita. Saya tak tahu lah. Alhamdulillah, syukur. Dan thank you. Dan saya dapat tawaran pula untuk buat showcase daripada Usanita, Lana, terima kasih, dan juga Mas Tim, Sean, terima kasih kerana percaya akan Nadira. InsyaAllah saya cuba berikan yang terbaik untuk An Evening with Nadira. Baik, tadi macam tadi tak sangkakan ini seorang yang macam ni. Kita rasa kita dapat relasi, ada ke orang nak beli. Mungkin saya rasa macam tu. Bila kejayaan dan kejayaan hari ini saya rasa perasaan macam tu. Sebab saya rasa macam saya masih lagi baru. Kan kita rasa macam saya masih lagi kecil lah kat dalam industri ni. Terlalu baru untuk saya merasakan yang confirm macam apa. Tak ada, saya tak rasa macam tu. Saya rasa macam korang nak tengok saya, ada ke orang nak untuk An Evening with Nadira ni. Tapi itulah kuasa Allah kan, subhanallah. Saya pun macam beranjat. Saya beli dekat lalu daripada manager saya, tiket sold out selama 3 minit. Twist lah sikit. Ada, of course kita ada pertukaran baju tu, tapi tak adalah sampai 5 pasang baju. Kan, sebab kan kita nyanyi dalam 10 lagu saja, mesti ada beberapa baju sajalah yang saya pakai nanti. Tapi dari segi konsep lagu ke, macam saya katakan tadi, apa yang saya boleh sharekan, dia tentang perjalanan seni saya daripada awal sampai habis. Ya, semuanya berkaitan mengenai perjalanan seni saya. Throwback. InsyaAllah ada, tapi apapun nanti tunggulah di malam showcase. Adakah anda akan membawa sekali SPA yang berada dalam stage lalu minggu boleh apply untuk showcase tu? Oh, okey. Untuk itu saya tak boleh nak janjikan. Sebab macam saya tak adalah saya bawa lagu-lagu yang saya dah biasa nyanyi. Mana tahu macam mana tahu kali ni kita bagi different
sikit sebab yelah, apa yang orang tak pernah dengar lagi tentang Nadira. Tapi lagu itu yang saya dah lama nak nyanyi, cuma tak berpeluang. Tapi saya nak nyanyikan di showcase saya. Sikit berapa banyak? Tambah 5 kali 10 dah lagu. Adalah few lagu daripada penyanyi penyanyi lain juga. Seperti Datuk Siti Nurhaliza. Melody hari itu buat fantasi. Melody waktu konsert buat fantasi. Tidak. Ni kita bagi lagu yang saya tak pernah nyanyi tapi saya nak nyanyi. Dan lagu tu pun sebenarnya berkaitan juga dengan perjalanan saya. Tidak, saya masih apa ni daripada cerita special edition yang baru lepas tu ada macam montage awal perjalanan awak semua tu ramai juga yang komen alah sedihnya sebabnya mungkin you sebagai orang yang adakah macam footage tu you yang decide ke atau macam mana? Itu semuanya dengan tim saya lah. Tim saya, tim Rocket yang buat orang kata montage yang macam tu kan. Saya pun tak jangka apa yang diorang nak buat. Saya macam okey, saya apa yang saya fahamkan saya cuma nyanyi di studio kan. Ya, Bila tengok montage tengok balik macam saya sendiri juga macam alamak dia saya ni orang kata sangat-sangat berjal lah. Kita tengok balik tu macam okey banjir lah. Banjir jugalah kan. Sebab kita tahu perjalanan seni tu tak mudah. Orang kata bukan banyak penyokong mobil yang nak beli tiket awak tengok, tapi rakan-rakan artis juga yang ramai sini artis sini pun meluahkan jadikan rasa nak pergi. So melihat sokongan itu komen Nadira. Itu mesti tak jangka langsung. Alhamdulillah feedback yang sangat baik daripada rakan-rakan artis. Saya sangat-sangat bersyukur sebab mereka nampak juga bakat saya dan satu hari nanti saya pun nak pergi showcase orang juga kalau orang buat ialah sama-sama menyokong di antara sama lain kan. Kita pun tak sangka yang salah satu dia lah artis yang saya sangat kagumi dari dulu sampai sekarang iaitu Kak Misha Umar pun teringin lah nak pergi tu macam ya Allah. Pukul kan, tapi tak beli tiket dia nak pukul. Nak cakap macam tu lagi saya okey lah. Nervous tak nak menyanyi depan orang? Kan je tahu nervous sebab yelah kita nak nyanyi depan orang yang kita sanjungi kan. Kos kalau tak jadi kita pun rasa kesal. Dia tak lagu dia dari tu. Janganlah please. Adalah tu. Nadira, Jangan apakah lagi. makna The Nadis untuk seorang Nadira? Nadis, kenapa saya letak Nadis? Sebab mereka adalah nadi saya yang sentiasa menyokong saya. Diorang tu sebenarnya dari dulu lagi, dari perjalanan saya, daripada perjalanan awal saya sampai sekarang mereka masih lagi ada dengan saya. Sebab tu saya boleh dikatakan itu adalah nadi saya. Okey Nadira, kita ada lagi kurang sebulan untuk Indomie ni. Adakah awak akan memilih tawaran ke mereka cara ambil job tu macam mana? Saya tak nak tebak rezeki. Mana rezeki datang, ini adalah peluang saya. Kan kalau dulu kita tengok Nadira nak buat satu show pun susah. Kan sebulan tak ada show langsung. Agak susah untuk saya. So, kali ni macam satu benda yang menakjubkan, takkan kita nak tolak lagi. Sebab saya ambil dan tetap fokus untuk showcase. Next sekarang kalau sebulan berapa show? Adalah beberapa. Lebih 10 lah. Tak adalah. Seminggu apa kali? Adalah beberapa. Tapi tak takut ke just vokal awak ke takut tak terlalu penat ke macam mana? Of course, sebagai seorang penyanyi kita ada rasa takut. Macam saya sentiasa ingatkan diri saya untuk mengambil suplemen, untuk menjaga kesihatan dari segi cukup tidur dan sebagainya kan. Benda tu sangat penting, lagi-lagi untuk vokal saya, untuk saya menghiburkan orang. Ini je yang saya ada. Jadi memang kita kena jaga. Nadira, kalau awak boleh kongsi satu orang kata kesangan apa yang awak lalui kan tak mudah sampai hari ini, tak mudah untuk showcase semua. Apa yang awak kongsikan kepada orang kata yang di
luar sana yang orang kata melihat perjalanan awak? Of course, kepada sesiapa yang ingin cuba kerjaya apa pun yang mereka suka, first, kita jangan berputus asa, teruskan doa, tawakkal. InsyaAllah, usaha tidak pernah kemungkinan ada hasil. Akan ada, percaya je. Kadang-kadang rezeki ni dia datang lambat ataupun cepat kan. Kadang-kadang ada rezeki kita buat depan tu je, tapi kita dah putus asa. So bagi saya rugi. Jangan buat macam tu. Teruskan dengan apa yang kita ingin je. Nak apa strategi awak untuk mengekalkan semula seorang? Nak mengekalkan sebenarnya ia bergantung kepada rezeki. Kadang-kadang lagu ni semua rezeki. Kadang kita ada lagu yang orang rasa tak best, ada orang suka, ada orang suka. Saya tak boleh nak cakap apa, tapi apa yang saya boleh katakan, saya cuba untuk berikan yang terbaik untuk pendengar-pendengar dan pendengar saya, untuk berikan apa yang saya tak pernah berikan nanti. InsyaAllah kita nak teruskan dalam industri ni bukanlah satu benda yang mudah. Sebab ramai lagi orang kata apa, bakat-bakat baru yang sedang meningkat naik. Kan mereka, kalau kita lambat, kita habis. Tapi apa pun, saya cuba buat something yang sentiasa baru untuk kerjaya saya. Jadilah sepanjang you experience dalam industri ni memang tak ada momen you tak you cakap kita bagi sendiri tak pernah. Of course kita ada itu. Kalau saya cakap saya tak ada rasa gempak, tapi disebabkan dorongan daripada keluarga saya, kawan-kawan saya, itulah yang menguatkan semangat saya. Contoh macam ayah saya ni, daripada kecil lagi sebenarnya, dia dah macam saya kan, boleh pulang dulu kan, balik-balik sekolah je ayah saya mesti cakap, dah nyanyi belum? Dah nyanyi belum? Ayah cakap rumah, dekat rumah. Kalau saya balik sekolah je, dia tanya, dah nyanyi belum? Dan hari-hari dia akan tanya, apa lagu apa yang ni? Hari ni nak abang bagi untuk belajar lah something yang baru, macam lagu-lagu asli ke apa ke. Dia yang mendorong awak. Ya, dia mendorong saya. Dan satu ketika tu saya cakap, buat apa pun dah tak jadi kan. Saya masuk pertandingan ni, keluar tak ada apa kan. Lepas tu masuk pertandingan lain pula, keluar pun tak ada apa. Buat lagu semua banyak saya cuba pun tak jadi apa juga. Sampai ke tahap saya tak, masa hari yang terakhir lah untuk saya dapat lagu, bukan lagi tutel, saya ingat lagi mail call saya dan saya cakap saya suka lagu tu kan, tapi dalam hati saya cakap tawakal, kalau ada tak ada tak serah. Dan itulah orang kata apa, kadang-kadang rezeki kita tak pernah salah alamat. Awak ayah semua nyanyi kan usia berapa? Usia 7 tahun. Ya, 7 tahun tu dia dah tengok bakat dia. Orang kata pun, oh anak dia nyanyi ni kan. So dia push lah. So nyanyi kat rumah, karaoke kat rumah. Dia siap beli set karaoke lagi untuk nyanyi. Ayah akan ada di InsyaAllah. Thank you. Okay, thank you so much.